Hai semua, sedikit tentang kehidupan saya kebelakangan ni. Dimulakan dengan perkara yang paling menarik iaitu makanan. Belum habis lagi cerita makan dekat tempat kerja, saya nak fokus kat Lukaimat ni. Ada kawan saya dari Malaysia dipanggil Cekodok. Yang ni pula saya curious apa ingatkan bihun. So saya ambil sebab nampak telur goreng tapi rasa dia manis. Nasib baik dekat sini saya nak dapatkan makanan Asia. So saya ada beli makanan dari kedai Indonesia dan juga Filipina. Dessert memang tak boleh nak elak dekat sini. Semuanya sedap. Perjalanan menuju ke bandar yang saya akan tinggal. Di Dubai hari tu saya training dan ni saya dah pergi ke bandar yang saya akan tinggal dan bekerja. Habis video ni cuba korang teka bandar mana. 1 jam perjalanan dari Dubai dan bersebelahan dengan negara Oman. Sambung seminggu duduk hotel dekat sini dan kita orang sewa kereta. Ini antara landmark yang ada dekat bandar ni. Kaki bola nampak stadium ni mesti korang boleh teka dekat mana. Dan bandar ni banyak oasis dan lebih hijau dari bandar lain. Kita experience ribut pasir dekat sini. Agak bahaya juga kalau drive waktu macam ni. Dan weekend kita orang spend time dekat Dubai. Sebab tak adalah jauh sangat, 1 jam je drive. So bolehlah pergi ke Dubai setiap minggu. Kita orang pergi ke Dubai Mall lagi. Pergi tempat yang tak pernah jalan sebelum ni. Yang ni adalah dia punya Chinatown. Kat sini bila masuk waktu solat dekat shopping mall akan kedengaran azan dan nampak tanda macam tu. So ini tengok ikan dekat luar aquarium yang ada dekat Dubai Mall. Dubai Fountain belum beroperasi lagi. So waktu malam kita tengok Burj Khalifa. Musim panas ni kan nak pergi mana lagi? Pergi shopping mall je lah. So kita pergi ke Dubai Marina Mall. Dan cuba juga berjalan sekejap dekat luar tapi memang tak tahan. So itulah cerita untuk kali ni. Until the next video. Take care.